Susahnya nak mencari maklumat. Saya sudah guna buku rujukan dan bertanya pada guru dalam rakan. Tapi saya belum dapat selesaikan soalan ini. Apa maksud soalan ini? Susahnya, saya tak faham. Tapi itu dulu. Sekarang, dengan sekelip mata saja, saya dapat menyelesaikan dengan menggunakan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali dalam rancangan Sebara TV. Saya Fatimah Azahra binti Karudin, wartawan pada hari ini. Bahan digital sebagai alat canggih, memperkasa pendidikan negara sejati, membuka minda luas dan tinggi, membina generasi hebat masa depan nanti. Tema kita pada hari ini ialah bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bayangkan dulu, kita hanya bergantung pada papan hitam dan buku teks sahaja. Tapi sekarang dengan e-buku, video interaktif, aplikasi pembelajaran dan teknologi canggih, ilmu ada di ujung jari kita saja. Bahan digital benar-benar membantu murid dan guru. Bahan digital adalah segala jenis kandungan atau maklumat yang disimpan, diproses atau disebarkan menggunakan teknologi digital. Ini termasuk segala bentuk yang boleh diakses melalui peranti elektronik seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Contoh bahan digital dalam konteks pendidikan termasuklah. Contoh yang pertama, e-book. E-book adalah buku dalam format digital yang boleh dibaca menggunakan peranti elektronik. Inilah contoh e-buku. Menarik kan kawan-kawan? Seterusnya, bahan digital kedua ialah video pendidikan, iaitu video yang mengandungi bahan pembelajaran seperti tutorial, ceramah dan penerangan konsep. Dan saya memperkenalkan bahan digital yang ketiga, iaitu perisian pendidikan. Apa tu? Pernah dengar tak? Mari saya terangkan. Perisian pendidikan ini adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk tujuan pembelajaran seperti aplikasi latihan bahasa atau kalkulator matematik. Sekarang kamu dah faham? Inilah artikel dan jurnal dalam talian. Ia merupakan teks yang disediakan dalam format digital untuk tujuan pembelajaran atau penyelidikan. Bahan digital ini boleh diakses dan dijana di dalam pelantar Google Chrome. Permainan juga membolehkan pengguna berinteraksi dan memperoleh maklumat tambahan melalui teknologi digital atau bahan digital seperti podcast pendidikan atau rakaman suara yang digunakan untuk pembelajaran. Mari kita dengarkan apakah pendapat guru-guru mengenai bahan digital. Bahan digital memudahkan pengajaran guru terutama kepada murid-murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Antara AI yang saya gunakan untuk pengajaran saya antaranya adalah ChatGPT, Edu Scholar, saya ada guna buku teks digital. Banyaknya aplikasi yang saya guna ni saya dapatkan daripada platform Delima 2.0. Perisian pendidikan yang biasa saya gunakan dalam kelas termasuklah Quizizz, Kahoot, Live Worksheets ataupun menerusi pelantar Delima, kita gunakan Canva dan juga Interland. Sebagai contoh, teks digital, e-book, artikel, berkata image dan grafik. Pencarian bahan lebih mudah. Bahan digital dapat diakses dengan pantas. Bahan digital, bahan terbaik. Bahan digital memudahkan murid belajar dalam kelas secara interaktif. Nanti kawan-kawan jangan lupa ya, gunakan bahan digital yang telah saya senaraikan. Bahan digital sangat penting dalam pembelajaran murid. Buktinya, kebanyakan guru telah mengaplikasikan dan mendigitalisasikan pembelajaran bilik darjah dengan pelbagai teknologi canggih untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Sekian daripada saya, wartawan PSS TV Sebara. Saya videografer. Saya penulis skrip. Saya editor.